Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita. Alhamdulillah, diam tak diam kita dah berada pada hari yang ke-10 dalam bulan Ramadan. Dan malam ini kita masuk pada malam yang ke-11. Ya, begitu cepat masa berlalu. Baru sahaja kita raikan awal Ramadan, sekarang dah hari yang ke-10, hanya baki lagi 20 hari Ramadan akan bersama dengan kita. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan peluang yang ada untuk kita pertingkatkan ibadah kita, untuk kita lebih bersungguh-sungguh untuk meraih keberkatan, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan bila kita keluar daripada Ramadan, banyak perkara kita harapkan. Tapi antara yang utama yang kita harapkan dalam bulan Ramadan, bila kita keluar dari Ramadan, kita mendapatkan keampunan daripada Allah. Artinya bila Ramadan tinggalkan kita, mudah-mudahan diri kita ini suci dan bersih daripada dosa. Kita kembali kepada fitrah. Kita sucikan diri kita daripada dosa sepanjang bulan Ramadan. Ramadan dikenali sebagai bulan yang penuh dengan barakah. Pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, pintu taubat dibuka. Dan Nabi SAW beri amaran kepada kita, raghma anfu rajulin, binasalah seorang hamba. Ada golongan yang binasa. Siapakah mereka? Antaranya, dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu. Dia bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi bila Ramadan pergi tinggalkan dia, dalam keadaan dia tidak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang binasa. Nabi berikan amaran kepada kita. Kerana Ramadan banyak peluang kita mendapatkan keampunan dosa. Langkah kita pergi ke masjid, menghapus dosa. Kita mengambil wudu, menghapus dosa. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan, dia boleh menghapuskan dosa kita. Kalau satu pun ada yang tak buat, dan akhirnya Ramadan datang, tak ada perubahan rutin, tak ada peningkatan dari segi amalan, Ramadan tinggalkan dia dalam keadaan dia tak dapat apa-apa manfaat barakah, golongan ini memang golongan yang binasa yang dikatakan Nabi SAW. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan seperti ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dikasihi, pada hari ini kesempatan ringkas kita ada, saya kira tak lama. Dengan malam-malam Ramadan yang kita ada, sama-sama kita nak raih manfaat dengan kita menghadiri majlis ilmu. Tajuk yang diberikan pada hari ini, ibadah banyak, akhlak kurang, adakah amal sia-sia? Ibadah banyak, akhlak kurang. Kita bila bicarakan tentang ibadah, dia melibatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengabdikan diri kepada Allah. Penting kita jaga hubungan dengan Allah. Macam mana kita menjaga hubungan dengan Allah? Perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah kita tinggalkan. Ini kita menjaga hubungan dengan Allah supaya ibadah kita menjadi baik. Allah suruh kita solat, kita solat. Allah suruh kita puasa, kita puasa. Allah suruh kita tunaikan zakat, kita tunaikan zakat. Sempurnakan kewajipan kita. Ini adalah hak Allah yang perlu kita tunaikan, kita sempurnakan. Ini ibadah. Tapi bila kita bicara tentang akhlak, bagaimana perilaku kita, perwatakan kita, kepribadian kita, akhlak dan adab ini juga boleh dikenakan tentang hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sesama manusia. Macam mana akhlak kita sesama Allah? Lihat kepada adab kita dalam menunaikan ibadah. Macam mana ibadah solat kita, pakaian yang kita kenakan. Adakah pakaian dengan secara beradab?
ataupun pakaian apa yang ada je lah. Kita kalau hari raya, kita biasa siap pakaian baru, cantik-cantik, siap minyak wangi dan sebagainya. Belikan satu keluarga, sedondon. Kita letakkan usaha. Hari raya kita nak cantik-cantik, kelihatan indah, tak menjadi kesalahan. Satu sunnah yang baik juga dianjurkan Nabi SAW. Tapi kalau ibadah pula macam mana? Kalau kita solat, adakah kita memberikan yang terbaik dalam solat kita dari segi pakaian sebagai contoh? Ini menjadi adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adab kita datang ke masjid? Kita laksanakan solat tahiyatul masjid. Macam mana bila kita berada di kawasan i'tikaf? Jangan kita sibuk fikirkan urusan dunia, berikan tumpuan pada urusan akhirat. Itu akhlak kita, adab kita dengan Allah. Tapi bagaimana pula adab kita sesama manusia? Akhlak kita sesama manusia. Ini pun boleh jadi penentu sama ada kita berjaya di hari akhirat ataupun tidak. Sebab ganjaran pahala dan balasan dosa bukan semata-mata dinilai melalui ibadah kita dengan Allah sahaja, tetapi kita juga akan dinilai macam mana kita berurusan sesama manusia. Suami berurusan dengan isteri bagaimana? Ayah, ibu berurusan dengan anak macam mana? Anak berurusan dengan orang tuanya macam mana? Majikan berurusan dengan pekerja macam mana? Pekerja berurusan dengan majikan macam mana? Pemimpin yang mentadbirkan, menguruskan orang berada di bawah jagaannya macam mana? Ini semua melibatkan tanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita memahami nilai akhlak yang mulia, apa nilai akhlak mulia? Banyak kalau kita nak sebutkan. Banyak. Dalam Al-Quran bermacam-macam nilai ada. Kita namakan saja. Sabar, syukur, saling menghormati, rendah diri. Ini semua ada dalam Al-Quran yang Nabi SAW tunjukkan contohnya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang popular. Kalau ditanya tentang akhlak Nabi SAW, katanya apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah akhlaknya Al-Quran. Macam mana akhlaknya Al-Quran? Semua nilai tadi. Sabar, rahmah, ihsan, adil, syukur, tawakal, tidak berlaku zalim. Ini semua ada dalam Al-Quran yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Antara banyak-banyak nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW mendapatkan pujian dari segi akhlak. Akhlaknya secara menyeluruh. Suatu akhlak yang begitu indah, luar biasa, contoh dan teladan yang terbaik untuk kita ikuti dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Inilah Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita nak lihat satu contoh, kenapa akhlak Nabi disanjung tinggi sehingga kan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad SAW kerana akhlaknya? Kita lihat dakwah Nabi SAW. Bila Nabi berdakwah awal-awal di Mekah, pergi ke Taif, bagaimana penerimaan penduduk Mekah, penduduk Taif? Awalnya keras, susah nak terima. Malah ada yang melempar batu kepada Nabi, mencederakan Nabi ketika Nabi berada di Taif. Nabi lari ke Taif, berdakwah dengan harapan penduduk Taif menerima dakwah Nabi. Akhirnya dibaling batu, dicederakan. Zaid bin Harithah bersama dengan Nabi, anak angkat Nabi, cuba melindungi Nabi SAW. Dan dalam keadaan sedemikian, bila malaikat datang kepada Nabi SAW, nak tak dihancurkan gunung-gunung yang ada di Taif, biar musnah semua penduduknya. Nabi katakan apa? Nabi tidak terima tawaran tersebut dari malaikat. Malah Nabi kata apa? Walaupun penduduk Taif yang ada pada hari ini tak beriman sekarang, Nabi berharap generasi kemudiannya, anak cucunya mudah-mudahan dapat menjadi orang yang beriman. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui.
Ini mulianya akhlak Nabi SAW. Nabi buat baik bukan pada orang yang buat baik pada Nabi sahaja, tapi Nabi buat baik kepada orang yang buat jahat kepada Nabi SAW. Itu yang kadang-kadang kita susah nak buat. Orang kalau kasih kita hadiah, orang kasih kita makanan, kita akan balas dengan kebaikan. Ini orang baik ni, kawan aku ni, sahabat aku ni. Dia kasih kita makan, kita balas balik makanan. Dia kasih kita hadiah, kita balas balik hadiah. Tapi kalau orang buat jahat kita, orang ludah kita, orang maki kita, orang fitnah kita, kita nak balas dengan kebaikan tak agak-agak. Dia akan rasa berat sikit. Ini dia ni dulu sakitkan hati aku banyak. Banyak mengumpat pasal aku, banyak fitnah aku. Sekarang ni dia susah padan muka dia, pandai-pandai dia selesaikan masalah sendiri. Ini manusia. Kita ada hati, kita ada emosi. Nabi pun ada hati, Nabi pun ada emosi. Tapi Nabi tunjukkan yang sebagai manusia, Nabi dapat mengawal emosinya, Nabi tidak berdendam, Nabi menunjukkan akhlak mulia, Nabi membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah yang membuka banyak mata pada zaman tersebut untuk melihat keindahan akhlak Nabi SAW. Inilah yang perlu kita contohi. Sebab itu kita renungkan hadis Nabi SAW. Antara motivasi kita di bulan Ramadan, kita selalu lepas solat baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah. Kita minta kepada Allah syurga. Semua nak masuk syurga. Tak ada orang kata dia tak nak masuk syurga. Kita harapkan syurga. Dan bila kita harapkan syurga, Nabi ajar apa? Minta syurga Firdaus, yang tertinggi. Idza sa'altumul jannah fas'al Firdaus. Bila kita nak minta syurga, mintalah Firdaus. Syurga yang paling tinggi sekali, tingkatan yang paling tinggi, agar kita mendapatkan ganjaran yang terbaik daripada Allah bersama para anbiya, aulia, orang-orang saleh. Dan Nabi memberikan kepada kita tips. Satu hadis diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam riwayat At-Tirmizi, hadis hasan sahih. Nabi berikan tips kepada kita. Kalau kita nak dekat dengan Nabi di hari akhirat, apa kata Nabi SAW? Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling aku cintai dan yang paling dekat dengan aku di akhirat, iaitu Nabi SAW, ahasinakum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya, paling elok akhlaknya. Nabi tak kata yang paling banyak salat, yang paling banyak sedekah, yang paling banyak salat malam, tidak. Tapi yang Nabi beri penekanan di sini, ahasinakum akhlaqa. Siapa yang berakhlak mulia, menjaga tingkah lakunya, perwatakannya, percakapannya, insya-Allah akan dekat dengan Nabi SAW di hari akhirat. Inilah yang kita harapkan. Tapi bila bicara tentang akhlak ni, kadang-kadang memang mencabarlah. Kita ni emosi kadang-kadang nak kawal pun susah. Kita kalau tenang okey. Satu kali bila kita marah, kadang-kadang sampai lupa diri. Cakap pun lepas, tak fikir. Bila dah sedar balik, baru kita tersedar. Tadi aku marah ni kasar sangat lah. Keluar kata-kata yang kesat. Lepas tu kita jumpa orang yang kita dah bercakap kasar dengannya. Apa kita bilang? Sorry lah, aku ni mulut je laser, tapi hati aku baik sebenarnya. Kita cakap gitu pula. Boleh pakai tak agak-agak? Mulut dia jahat, tapi hati aku baik. Dia sebenarnya tidak mencerminkan hati kita. Kalau orang yang hatinya baik, seluruh jasadnya menjadi baik. Kata Nabi SAW, idza saluha saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal darah itu baik, seluruh jasad menjadi baik. Apakah segumpal darah itu? Dia adalah hati kita. Jadi kalau hati betul baik, percakapan kita pun akan keluar percakapan yang baik-baik. Kalau kita selama ni percakapan kita tak elok, hati kita mungkin bermasalah. Ada yang kita nak kena rawat dalam hati kita. Dan ini memerlukan tarbiyah yang berterusan. Dia bukan satu malam, dua malam kita tarbiyah selesai. Tidak. Satu kali, dua kali dengar ceramah selesai. Tak.
Tapi tarbiyah hati ni tarbiyah sepanjang hayat. Sebab keikhlasan, penyakit-penyakit hati yang kita nak keluarkan, keikhlasan yang kita nak terapkan dalam hati, dia memerlukan tarbiyah yang berterusan. Hari ini kita ikhlas, besok belum tentu keikhlasan kita sama. Hari ini kita tak sombong, besok belum tentu kita tak sombong. Kerana syaitan boleh mencari ruang. Mana ruang ada, syaitan masuk, hasut kita. Syaitan kalau tak boleh ajak kita buat maksiat, syaitan akan rosakkan niat ikhlas kita. Kita buat ibadah, nampak, aku ni rajin solat sunat, orang lain tak solat pun. Aku ni rajin solat malam qiyamul lail, orang lain tak buat pun. Syaitan bisik dekat kita. Akhirnya syaitan tak boleh ajak kita kepada kejahatan, dia rosakkan niat kita, rosakkan pahala ibadah kita, akhirnya nilai menjadi kosong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak hati-hati. Kita tak nak amalan kita menjadi sia-sia. Kalau kita hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sepanjang hayat kita beribadah, agak-agak ibadah kita diterima oleh Allah ataupun tidak? Wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Sebab tak ada penilaiannya yang dapat kita lihat secara zahir. Tapi kita hanya mampu berikan yang terbaik, akhirnya kita serahkan kepada Allah. Sebab itu Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam mengatakan, rubbama fataha laka babat ta'ah, kemungkinan Allah buka pintu ketaatan buat kita. Artinya kita boleh ibadah, kita boleh solat, kita boleh puasa, kita boleh datang ke masjid. Wama fataha laka babal qabul, tetapi berkemungkinan Allah tidak membuka pintu penerimaan. Ini yang kita takut. Allah kasih kita ketaatan, kita boleh buat. Tapi pintu lagi satu, penerimaan. Itu yang mungkin Allah tak buka untuk kita. Disebabkan mungkin riak, mungkin sombong, mungkin tak ikhlas. Ini yang kita nak hati-hati. Mudah-mudahan kita dapat kedua-dua pintu. Pintu ketaatan dan juga pintu penerimaan daripada Allah. Sebab itu bila kita ibadah, kita amalkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila Nabi Ibrahim selesai membina Kaabah dengan anaknya Nabi Ismail, apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami. Terima apa? Ibadah kami, solat kami, segala apa yang kami kerjakan. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini doa yang kita minta kepada Allah agar ibadah kita diterima. Dan mudah-mudahan kita harapkan sepanjang Ramadan, sepanjang hidup kita, ibadah kita ini dinilai oleh Allah dengan sebaik-baiknya, diberi ganjaran yang sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita ditempatkan di akhirat nanti di dalam syurga yang sebaik-baiknya bersama para anbiya, asyuhada, as-salihin, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup bicara, sama-samalah kita jaga ibadah kita di bulan Ramadan, terutama sekali ibadah puasa kita. As-siyamu junnah, puasa adalah perisai, dan kita perlu banyak bersabar. Jangan kita rosakkan pahala ibadah puasa kita dengan amalan yang sia-sia, kata-kata yang sia-sia. Nabi ingatkan pada kita, kalau orang menguji kita, kita katakan kepada diri kita, inni saim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita Allah mengangkat darjat kita, dan Allah Subhanahu wa taala rahmati dan berkati kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, saya kira itulah yang dapat disampaikan pada hari ini secara ringkas. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan yang ada daripada diri saya. Saya ucapkan terima kasih kepada pengerusi masjid yang ada bersama dengan kita pada hari ini, dan juga pihak anggota lembaga pentadbir masjid yang mengundang saya. InsyaAllah mudah-mudahan ada peluang kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.